Man U boleh relegate ke bang? Amboi, engkau punya soalan ni bahaya, Mat. Kau tahu tak, engkau punya pertanyaan ni boleh bawa mengundang, kau tahu. Kau tahu tak yang kau petik tu king? Man U ni king, kau tahu. King of penalty. Okey, cerita dia macam ni. Manchester United takkan relegate. Mana yang nak Man U relegate tu, korang simpan je lah korang punya niat tu. Takkan terjadi. Kenapa aku cakap takkan terjadi? Okey, korang tengok sekarang point Ipswich 21. Diorang kena menang semua game. Baki 6 game ni diorang kena menang semua. So point dia akan jadi 39. Sementara Man U pula kena kalah semua game. So point dia akan stay 38. So Man U akan relegate lah. Tapi takkan terjadi, brother. Man U takkanlah nak kalah semua game. Mesti dia ada menang. At least dia seri. Man U, kau tengok kalau Ipswich dia menang semua game, Man U seri sekali. Dah lepas dah. Tak payah nak pening-pening. Lagipun Ipswich ni, aduh, keluar je lah. Semak nak sebut tim pun, nak sebut nama dia pun susah kata berbelit. Keluar je lah Ipswich ni. Okay, Man U selamat. Jangan risau. GG MU.